Ini adalah unboxing pertama Honor Magic 8 Pro dekat Malaysia. Kau nak tengok? Jom aku tunjuk korang. First kali design kotak dia memang betul-betul lawa weh. Kotak dia memang betul lawa. Dan kalau kau perhatikan dekat sini dia ambil design kamera. Tu dia. Baru kita cakap. So ni design kamera. Jadi kotak kita letak tepi dulu. Tu dia. Ini device tu sendiri. Yang ni kita letak tepi kejap. Apa yang kita akan dapat dalam kotak? So first kali macam biasa kita akan dapat SIM injector tool. Dan dekat dalam macam biasa juga kita akan dapat case. Memang nice. Lepas tu apa lagi kita akan dapat? So ini dia USB-A kepada USB-C. Tu dia memang nice. Dan dia punya charger. Dekat sini dia ada tulis berapa watt tapi aku tak tunjuk lagi lah. So case berwarna biru jernih. Memang nice. Dan ini device tu sendiri. Wah, tu dia. Yang bagusnya phone ni seriously memang padu kameranya. Sampaikan dia jadi kamera official untuk Gegar Verganza. Nampak padu gila. Dan kalau korang tengok dekat sini, dekat kamera ring ni memang lawa. Nampak tekstur dia. Memang nice. Bismillah. Tu dia. Jadi korang nak tahu apa pasal Honor Magic 8 Pro ni? Kalau korang nak tahu lebih, jangan lupa komen. Kita jumpa dalam next video. Tu dia.